Ini adalah shawarma yang paling special dan unik. Sebab apa tau? Sebab shawarma dia pakai daging dengan lemak kambing tau. Special kan? Bukan setakat shawarma. Kat sini ada macam-macam jenis sandwich, shish tawuk. Lepas tu kan dia punya harimau sandwich yang letak madu dekat atas. Memang special. Dekat Bukit Bintang ni banyak sangat shawarma. Situ shawarma, sini shawarma, sana shawarma. Tapi dekat sini ada satu shawarma special. Yang special ni dia pakai daging dengan lemak kambing. Dekat mana? Asli shawarma BBQ, Bukit Bintang. Jom kita. Hello, what's up guys? Dekat sini bukan setakat shawarma tau. Dia bakar shawarma ni dah lama melintang macam ni. Lepas tu yang lagi menarik, shawarma dia pakai daging lembu sekali letak dengan lemak kambing. Kau tahu lah isi dia tak kedekut, memang banyak. Bukan setakat shawarma je, dekat sini ada macam-macam lagi makanan menarik. Segala jenis mak bapak sandwich pun ada dekat sini weh. Dia ada sandwich, dia ada shish tawuk, ada kebab, ada falafel, ada fries dan macam-macam lagi. So ini yang menu kita order. First kita makan dia punya classic beef shawarma. Kau tengoklah dia ada isi daging kat atas, memang penuh, sangat juicy weh dekat dalam. Special ni rasa weh lemak kambing isi daging dekat sini. Aku suka dia punya shawarma, dia is quite big juga tau. Yang ni pula dia punya harimau sandwich with honey. Dia letak honey kat atas, memang penuh isi daging harimau kat dalam. Memang sedap, aku memang suka. Ni pula dia punya chicken fajita sandwich. Kau tahu betapa panjangnya chicken fajita dia, weh boleh makan 2 orang jugalah. Yang ni pula dia punya shish tawuk chicken sandwich. Memang panjang-panjang kat sini. Ni pula dia punya falafel sandwich. Dia adalah shawarma jugalah. Kat situ ada makanan lain, antaranya kita try dia punya fries. So kau datang dekat sini, okey? Apa pun, jom kita makan.